Pada waktu itu, satu perubahan besar sedang berlaku di bumi Sarawak. Di pedalaman, seorang pemimpin Iban yang gagah bernama Rentap semakin terkenal. Nama sebenarnya ialah Libau Anak Ningkan, tetapi ramai mengenalinya sebagai Rentap. Hey ho, Assalamualaikum, apa kabar guys? Balik lagi bersama saya BDT di BDT Crew, dan hari ini kita akan nonton satu video lagi. Satu video yang bagi saya cukup menarik, sejarah tentang pahlawan Sarawak guys. Kalau kita dengar slogan Agi Hidup Agi Ngelaban ini, pasti kita akan teringat dengan pahlawan Sarawak yang satu ini guys. Dan banyak atau ramai yang memperkatakan bahwa ada kesamaan perjuangan antara Antaros Antanom dan juga Rentap. Sebelum Antaros Antanom ada Rentap guys. Jadi ini sesuatu yang benar-benar memberikan Sabah dan Sarawak ini satu sejarah yang luar biasa untuk kita terus turunkan ke generasi-generasi yang akan datang. Apapun, kita akan dengar satu video tentang Rentap hari ini dan kita mendalami satu sejarah tentang Sarawak sendiri dan slogan Agi Hidup Agi Ngelaban ini. Satu pegangan orang Sarawak yang sampai hari ini masih kita boleh lihat perjuangan orang-orang Sarawak guys. Tidak kiralah daripada pemimpin, rakyat, semua mempunyai jiwa pahlawan gitu. Jadi kita akan sama-sama menonton ini. Kawan-kawan yang belum bergabung silakan bergabung. Jangan lupa klik like, komen, sama share video ini. Sebab sokongan dan dukungan kalian akan memberikan saya motivasi dan sentiasa memberi saya semangat untuk terus mencari lagi video yang menarik untuk kita react, buat fakta, ataupun menambah ilmu edukasi bersama guys. Tanpa buang waktu, mari kita nonton. 1, 2. Kisah Rentap, jom kita kongsikan. Pada suatu hari sekitar tahun 1850-an, kabus pagi menjelubungi Sungai Sekerang di Sarawak. Bunyi unggas hutan bergema dari jauh, manakala penduduk Rumah Panjang memulakan kehidupan seperti biasa. Namun, pada waktu itu, satu perubahan besar sedang berlaku di bumi Sarawak. Di pedalaman, seorang pemimpin Iban yang gagah bernama Rentap semakin terkenal. Nama sebenarnya ialah Libau Anak Ningkan, tetapi ramai mengenalinya sebagai Rentap, yang bermaksud pengguncang dunia. Beliau dihormati kerana keberanian dan ketegasannya dalam mempertahankan tanah serta maruah masyarakat Iban. Pada ketika itu, pemerintahan Brooke sedang meluaskan pengaruh di kawasan pedalaman. Banyak wilayah yang sebelum ini ditadbir oleh pemimpin tempatan mula berada di bawah kawalan mereka. Keadaan ini menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan sebahagian masyarakat Iban. Rentap melihat perubahan itu dengan penuh kebimbangan. Beliau percaya bahawa masyarakatnya harus mempertahankan kebebasan dan cara hidup yang telah diwarisi sejak nenek moyang mereka. Oleh sebab itu, beliau mula mengumpulkan para pahlawan dari kawasan Sekerang dan Saribas. Dari satu rumah panjang ke rumah panjang yang lain, berita tentang keberanian Rentap mula tersebar. Ramai pemuda datang menawarkan diri untuk menyertainya. Mereka sanggup meredah sungai dan hutan tebal demi membantu perjuangan tersebut. Pada tahun 1853, ketegangan akhirnya memuncak. Berlaku pertempuran antara pengikut Rentap dan pasukan Brooke di kawasan Sungai Sekerang. Pertempuran itu menjadi titik permulaan kepada satu perjuangan panjang yang akan dikenang dalam sejarah Sarawak. Selepas beberapa siri serangan, Rentap membuat keputusan yang bijak. Beliau memilih untuk membina kubu pertahanan di sebuah bukit yang tinggi dan sukar ditawan, iaitu Bukit Sadong. Bukit itu berdiri megah di tengah-tengah kawasan berbukit. Lerengnya curam dan dikelilingi hutan tebal. Dari puncaknya, para pejuang dapat melihat musuh dari jauh. Di situlah Rentap membina benteng yang kukuh bersama para pengikutnya. Hari demi hari,
kubu itu semakin kuat. Mereka mengumpulkan bekalan makanan, membina pagar pertahanan dan bersiap sedia menghadapi sebarang serangan. Tidak lama kemudian, Bukit Saduk menjadi simbol kekuatan Rentak. Apabila tentera Brooke cuba menyerang, mereka menghadapi kesusahan besar. Jalan menuju ke puncak sangat mencabar. Sebab tidak familiar lah kan Dari jalan atas ni, guys. bukit, para pejuang Rentap mempertahankan kubu mereka dengan penuh keberanian. Serangan pertama gagal. Beberapa tahun kemudian, serangan kedua pula dilancarkan. Serangan kedua. Namun Bertahun, sekali lagi, guys. Rentap dan pengikutnya berjaya mempertahankan Bukit Saduk. Kemenangan itu menyebabkan namanya semakin terkenal di seluruh Sarawak. Pengikutnya mula menggelarkannya sebagai Raja Darat Raja Darat. kerana pengaruhnya yang besar di kawasan pedalaman. Tetapi perjuangan itu belum berakhir. Pada tahun 1861, Charles Brooke datang dengan pasukan yang lebih besar dan senjata yang lebih kuat. Lebih canggih. Kali ini mereka membawa meriam yang mampu menembusi benteng pertahanan di Bukit Saduk. Pertempuran yang sengit berlaku, bunyi tembakan bergema di seluruh kawasan bukit. Asap memenuhi udara. Para pejuang Rentap berjuang habis-habisan mempertahankan kubu yang mereka bina selama bertahun-tahun. Akhirnya, selepas serangan bertubi-tubi, benteng Bukit Saduk berjaya ditembusi. Kubu yang selama ini dianggap hampir mustahil ditawan akhirnya jatuh ke tangan Brooke. Namun Rentap tidak ditangkap. Beliau berjaya berundur ke kawasan pedalaman bersama beberapa pengikut setianya. Walaupun kubunya musnah, semangat perjuangannya tidak pernah padam. Selepas itu, Rentap menjalani kehidupan yang lebih tenang jauh di pedalaman. Namun namanya terus disebut oleh masyarakat Iban dari satu generasi ke begitu generasi cerita dia, berikutnya. guys. Kisah keberaniannya menjadi cerita yang diceritakan di rumah-rumah panjang selama bertahun-tahun. Sehingga hari ini, Rentap dikenang sebagai salah seorang pahlawan terbesar dalam sejarah Sarawak. Walaupun beliau tewas dalam peperangan, semangatnya terus hidup melalui kata-kata yang terkenal, Agi hidup, agi ngelaban. Agi hidup, yang agi bermaksud ngelaban. selagi hidup, selagi berjuang. Dan kerana semangat itulah, nama Rentap masih diingati lebih 160 tahun selepas perjuangannya berakhir. Sekian. Guys, jadi ini satu cerita ataupun perkongsian tentang pahlawan Sarawak yang sangat terkenal, yaitu Rentap, guys. Jadi banyak iktibar yang kita boleh ambil daripada kisah ini, dan kalau menurut pandangan saya, persamaan antara Antaros dan Antaros Antanam dan juga Rentap ini masing-masing mempunyai keunikan tersendiri dan mempunyai ciri pemimpin yang hebat. Dan satu persamaan yang saya yakin ramai setuju dengan saya, Rentap maupun Antaros Antanam tidak mau melihat suku mereka ataupun masyarakat mereka ini dijajah oleh orang lain. Dan itulah yang paling mereka benci, guys, dijajah oleh orang lain, terutamanya penjajah British lah pada ketika itu. Jadi slogan Agi hidup, agi ngelaban ini satu slogan yang sangat dalam makna ya, walaupun pendek tapi cukup tertanam di setiap jiwa orang Sarawak gitu, terutamanya suku Iban. Jadi ini benar-benar memberikan satu impak yang luar biasa kepada semua, apalagi mendengar cerita yang begini nih kan, mengedukasi dan memberi satu tanggapan yang luar biasa tentang sejarah di Borneo ini sendiri. Jadi kalau kalian orang Borneo, kalian suka dengan cerita seperti ini, sejarah ini, komen di ruang kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan share, aktifkan tombol lonceng. Dan terima kasih juga untuk video yang sangat menarik mengedukasi ini. Moga lebih ramai yang tahu tentang betapa hebatnya pahlawan-pahlawan di Sabah dan Sarawak ini. Dan moga di generasi akan datang ini akan tertanam sifat agi hidup, agi ngelaban. Terima kasih guys sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa klik like, komen, dan share. Dan assalamualaikum guys.